power of key untuk kita berjaya buat sesuatu. Betul tak? Jadi kat sini nak ayatnya konsisten ni kira macam satu yang hebat lah. Tapi untuk konsisten sekalipun, aku memang respect kepada mereka yang telah berjaya. Sebab apa? Satu, bila nak konsisten ni, mu kena ada satu level dia panggil buat je lah. Aku buat. Dia panggil tidak putus asa untuk kita konsisten ni. Dan bila sampai satu tahap tu, bila segala konsistenmu ataupun tidak putus asamu telah berbayar, mula dapat benefit daripada tu, dia akan timbul lah rasa macam berbaloi sangat lah aku ni. Aku dah konsisten, dah maintain gini, dah dapat hasil. Of course lah, kita lagi lah teruja, kita lagi fall in love dengan kita punya content, betul tak? Jadi kat sini nak cerita sangat penting, fall in love penting, konsistensi penting. Sebab semua ni adalah segala kunci kejayaan. Jadi, konten kedua aku kali ni tentang konsisten. Jadi tengok tak, power konsisten ni sangat-sangat hebat. Tapi, nak achieve tahap konsisten tu, mula-mula kita kena struggle, buat sehinggalah benda tu dah jadi kebiasaan kita. Betul tak? Automatik benda segala yang susah sekalipun akan jadi senang bila kita konsisten, insyaAllah. Jadi guys, set-setmu pun buat apa-apa pun mesti konsisten. Janganlah kita panggil apa, hangat-hangat tai air. Sekejap buat, sekejap tak ada. Lalah, yang ni cetuk. Lalah, tak dapat ke satu. Buatlah. Bahkan aku sekalipun nak konsisten ni susah, betul. Tapi aku cuba untuk kali ni, aku cuba buat. Aku cuba konsisten juga. Aku nak tengok, aku nak juga rasa hasil apa yang aku telah usahakan bertahun-tahun yang sebelum ni. Kadang-kadang kita level up, rasa nak buat, and then rasa moral down, kita pun tak apalah, nantilah, tak dapat apa pun. Tapi kali ni aku nak konsisten buat juga. Jadi aku akan cuba buat juga sehinggalah aku achieve apa yang aku nak. Jadi guys, konsisten. Come guys, you can do it. I can do it, you can do it also. Come on guys. Okay guys, jumpa lagi di konten next, another contents bab aku tak pasti lagi, nanti kita tengok. Okay guys, keep it up, don't give up.